kelima, SK Bandar Tasik Utara mengadakan tim kepimpinan pengawas. Jom kita saksikan perjalanan pada hari ini. Jom! Bersama-sama membantu kita dalam tim kepimpinan pada hari ini. Kita harapkan dan kita ada dan pro dan jangan tipu. Telefon ada seorang. Iaitu kumpulan yang ketiga. Okey, dah. Tunjuk dah tu. Okey, dah. Kumpulan mana? Tunjuk dah. Lepas nyanyi sikit. Cepat. Terima kasih kepada guru-guru ataupun barisan yang kuasa yang berperumus. Kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya kita dapat berkumpul dalam kem kepimpinan pengawas. Kita bersama dengan Puan Fazilah binti Hassan selaku Guru Besar SK Bandar Tasik Mutiara. Cikgu, apakah harapan cikgu kepada pengawas yang hadir pada hari ini? Okey, harapan saya pada para pengawas yang telah dilantik dan diberi khusus pada hari ini dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggungjawab, berdisiplin tinggi serta menjadi contoh ataupun suri teladan kepada rakan-rakan yang lain, dan diharap segala ilmu, kemahiran dan juga nilai kepimpinan yang diperolehi pada hari ini dapat digunakan dalam melaksanakan amanah yang diberikan untuk sekolah ini. Itu saja, sekian, terima kasih. Terima kasih cikgu. Kita bersama dengan Puan Anissa binti Yusof selaku pengelola kanan had Dewan Murid Sekolah. Assalamualaikum Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah pandangan Ustazah terhadap pengawas yang hadir pada kem hari ini? Terima kasih Dini Syifa. Pada pandangan saya, murid yang hadir ke kem kepimpinan pengawas pada hari ini menunjukkan komitmen dan kesungguhan mereka untuk memikul tanggungjawab sebagai pemimpin sekolah. Ini juga mencerminkan minat mereka untuk meningkatkan kemahiran kepimpinan, komunikasi dan kerja berpasukan. Okey, semoga mereka dapat menjadi pemimpin yang berjaya di sekolah. Okey, terima kasih Ustazah. Kita berita dari